Presiden China, Xi Jinping diberi sambutan negara di Istana Negara pada Rabu sempena lawatan negara selama 3 hari atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan Xi pada jam 10.30 pagi semalam. Seri Paduka Baginda berkenan mengadakan pertemuan bersama Xi serta delegasi China selain menyaksikan majlis persembahan cendera kenangan di Dewan Seri Maharaja. Bagaimanapun, ada individu yang didakwa menghina. Yang di-Pertuan Agong susulan itu, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh menerusi satu hantaran di Facebooknya menggesa tindakan tegas terhadap individu berkenaan. Yang kamu kata anjing liar itu adalah Yang di-Pertuan Agong kita semua. Ini sangat melampau dan saya mohon pihak polis dapat mencari si keparat ini dan dihukum seberat-beratnya. Jangan pula lepas ni guna alasan gila ataupun akaun dihack. Sudah tiba masanya Undang-Undang 3R ini diberikan hukuman yang jauh lebih berat daripada apa yang ada sekarang. Barulah boleh mendidik dan memberi pengajaran pada mereka yang tidak sedar diuntung ini, katanya dalam hantaran berkenaan. Lawatan kali ini menandakan kunjungan rasmi kedua Xi ke Malaysia dalam tempoh 12 tahun selepas kunjungan terakhir pada 2013 yang menyaksikan kedua-dua negara meningkatkan hubungan diplomatik kepada perkongsian strategik komprehensif.